wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low, wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Make me uncomfortable. The only thing I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Now I wanna go downstairs, kissing your feet, and you make me crazy. Alright guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Dalam vlog kali ini, aku sekarang on the way ke Padang Kota, melalui Batu Kawan. Okay, hari ni aku bersama dengan GPX Legend 250 Twin. Macam biasalah, motor abang aku pinjam. Okay, aku melalui ni jalan Batu Kawan. Macam tengok jalan ni agak teruk lah. Jadi aku mohon pihak berkuasa fikir-fikirkanlah jalan sebelah ni supaya lepas turap lain, buat lain, bagi jadi cantik balik kan. Aku tengok, aku dah banyak kali jadi jeru jalan ni. Jalan ni orang kata memang ramai lah orang daripada Batu Kawan, jalan daripada sini pergi balik kerja kan. Hari ni aku bersama dengan Fakrul and Izul, seorang lagi daripada Penang sahabat aku yang tahu macam mana main dekat Padang Kota. Padang Kota macam biasalah, kita cari talang ke GT ke kan. Jom kita tengok, jom follow aku. Macam yang boleh tengok ni, kiri kanan tak berturap lagi. Aku tak tahu bila nak turap. Last aku pergi lalu itu bulan puasa, masih lagi macam ni. Mohon pihak berwajib Pulau Pinang buatlah jalan ni bagi cantik. Orang yang bekerja di Batu Kawan pun ramai yang guna jalan ni. Harap buat bagi luas sikit jalan ni.
dan GZ dulu lah. Untuk jalan. Kat sini aku berhenti jap, tunggu seorang lagi member aku yang aku kata orang Penang. Oh dah, kita main makan dulu. Hari kita ayak tak besar ni. Kita main besar ni tapi Padang Kota. Hari ni kita trip Padang Kota. Sekarang aku berada dekat sini bang? Sikit. 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 Ni player ni. Arif. Hai. Tu Izul dengan Fakrul. Kita sarak lu. Alright guys, saya tersarap. Kami pun try dulu pergi tengok dekat Pesara Kapal Sing. Tu apa nampak yang biru. Area-area ni orang kata banyak jualan ikan kan. Jadi ni banyak ebek lah. Tidak tahu bila lah. Tapi sampai-sampainya kat sini ada pemancing lain. Dah. Tak masuk ya. Pakcik tu seorang kan dapat je nak. Yang lain tak dapat pun. Ya. Oh. Dari Padang Kota. Bilangnya ya. Macam Kita pun lari. kita pelari. Apa lagi? Orang cok. Tahu aja.
Tercun tak cun tau. Tak pasang lagi kan. Aduh takut. Takut tak kira. Aduh tepi ni tu. Okey, assalamualaikum guys. Kami dah sampai dekat Padang Kota. Jangan tengok Padang Kota, Penang, Padang Kota Penang. Jadi aku kenalkan sekali lagi lah. Hari. Fakrul. Ya, Fakrul. Ni Zul. Orang baru. Orang baru. Okey, orang baru tak apa. Kalau orang baru dia bagi subscribe kan. Kalau orang baru tak kumpau. Kan? Orang lama ni dia kumpau kan. Okay, jom kita try tengok. Padang Kota. Jom, let's go. Aku nak set up. Tak pasang lagi. Jom. Aku menggunakan rod daripada Seahawk Impel TR. Dengan ni lah. Hari aku Elite Max. Hari butuh orang bila nak beli baru tak tahu. Kita pasang satu per satu. Ini kira apa? Ini kira apa? Ride dan mancing lah ni. Ride dan mancing. Ride main Penang, mancing. Tak ada ikan lagi, kita pergi dia maju, kita imbas nasi 2 pinggan. Mau berbuang. Okey, siap. Jik nak jik. Minta orang tau. Jik pakai jik orang lu. Cukai tak ni. Cukai tak terjok kan. Walaupun 1000. Sini warna apa rancok? Hijau rancok. Dia kalau buat dia banyak, aku tengok banyak pakai hak fluorescent lah. Oh, fluorescent tak ada. Try. Tak ada. Try lah. Oh, fluorescent tak ada. Oh, dia kira. Bedai dah adik oh. Ada. Dah makan dia makan. Okey. Tak yang tali tu. Ya, yang ni aku saja tak pakai ladung saja. Aku tidak dapat pakai ladung kan. Kalau dua jimat kan. Nak tukar jik. Kat sini ada apa? Karang. Ada karang. Tu apa biar ikan. Bamca tak ada karang. Ya Allah. Okey. Habis ketuk tu kan ada karang ni. Apa? Habis ketuk tu tak ada karang kan. Habis tak? Bamca. Bumper juga. Ini tak aku bisa ketuk ada karang. Oh. Hampir tu. Hampir belah mana tu? Aku masuk belah dalam. Dekat kan kolam mancing tu. Oh. Kolam Dekat mancing. kan. Kau kolam udang. Oh, kalau udang. Kalau udang. Belakang tu bus tank masuk. Tidak aku nak pindah kereta. Hari tu mau pergi nak try lah. Pindah motor ada ke dalam tu. Pindah motor senang Bamca. Oh, licin tu. Licin. Hantar yang ada kerikil. Okey, ada kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar melengahkan masa. First cast of the day. Okey. Sekejap dulu jatuh.
Dalang. Takumpau, tarakum. Apa tu? Besar. Dalang. Dekat ni dia bala. Aku lupa. Weh, jatuh. Lucu lah. Alhamdulillah. Ngam-ngam. Mantap Pak Bu. Talang. Tak mau je aku rehat kau. Depa dua ada dua. Tak mau je aku rehat. Tak mau. Kejar. Aku tu macam nak mancing balik. Jom. Balik. Balik. Balik koi. Oh, saya. Alhamdulillah. Rezeki. Aku ingat sangkut dengan Fakrul. Oh, hanya saya. Cucuk. Oi. Saya ni. Boleh ni. Boleh ni. Buat apa aku buat Apa aku buat? Aku takut tulang belakang lah tu. Aku mesti kena lah. Oh ni oh. Tajam tu. Sakit tu. Masuk bawah belakang. Oh ni, tengok tu. Lama tak guna gari. Alhamdulillah. Ngor. Depan ni belah. Belah. Kita bagi bang cik. Kiri kanan orang mengai. Tengah yang kena. Oh, saya. Saya. Alhamdulillah.
Belah aku belah tak mau duduk sini. Aku dapat mic. Leceh. Buat dah, aku nak pergi interview lah. Interview. Untuk Selani. Hah? Oh, baju tu botol. Betul. Kan? Bang, apa perasaan bang? Oh, Apa perasaan? lega. Tak umpau. Apa perasaan tarik tu talang? Lesen pertama kan? Lesen pertama tenang. Apa perasaan? Okey lah? Okey. Syok. Tolong. Nanti boleh repeat. Dia makan syok lah. Ada apa kena? Ada. Mau kajian lah. Ngaji lah. Nampak ambil pun sampai macam. Settle tu. Settle. Oh, dah. Apa dah kau? Oh, double track tu. Kau takut kan hang? Dah, aku bukan. Hei! Apa? Tengah strike. Babi tak ajak. Aku member aku ajak lah mana? Sat. Kau main mana? Hiking tu. Apa dah? Hiking. Cepat. GT bah. Kau hang kau strike. Ui, soak. Talang. Talang saiz tu. Oh. Tu nampak ada video tu. Ni, jangan lupa kan masuk saya ni YouTube ah. Babi pula tak ajak. Tak aku cancel hiking tu. Dah apa musuhnya? Bukan tadi. Tahu. Talang. Sikit. Alhamdulillah. Ni bosai. Macam ni. Tak guna ni tak guna. Dia bosai. Dah. Tak guna ni ya. Dah. Aku nak ajak tapi apa semua sejak. Dah talang. Mantap. Okey, jom. Alright guys, sambung sesi petang. Sekarang dah 4.46. Sambung sesi petang dekat ni. Sekarang kita ada dekat Pusaran Kapasik. Kita try. First pass of the petang.
Alright guys, dah selamat sampai rumah. Aku pun ni dah kebaraian lah. Tumpau kalau. Ini memang ini memang ride gila-gila punya. Pergi sampai ni Padang Kota. Dengan Faku dah. Dah agak berpecah. Bosan dah berpecah. Kita pergi Padang Kota pula ni. Lepas ni kita banyak pergi Padang Kota. Tak tahu. Nak kat tak. Bunyi dah. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe video aku. Share kepada semua orang. Okey. Jumpa lagi next video 2025. Bye bye.